Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin berpesan kepada seluruh ahli masyarakat yang saya kasihi, gunakanlah kata-kata yang baik dan suara yang lembut ketika berurusan dengan sesiapa sahaja dan di mana sahaja. Bahasa yang sopan dan tutur yang penuh adab mencerminkan peribadi yang mulia. Apabila kita berbudi bahasa, orang akan lebih menghormati kita, mendengar pandangan kita, malah lebih mengutamakan keperluan kita dengan penuh ikhlas. Ingatlah, kata-kata yang baik mampu menenangkan hati, manakala suara yang lembut mampu meredakan suasana. Dalam keluarga, di tempat kerja, di sekolah maupun di jalanan, budi bahasa adalah jambatan yang menghubungkan hati manusia. Marilah kita sama-sama membudayakan ucapan yang santun dan nada yang menenangkan, kerana dari lidah yang baik lahir kasih sayang dan keharmonian dalam masyarakat. Berbudi bahasa, tanda jiwa yang luhur. Semoga kita semua terus dihormati, disayangi dan diberkati. Pengetua AI membina masyarakat beradab dan berakhlak mulia.